Kelebihan selawat, apa yang saya rasa, siapa yang dah buat selawat rasa, tak boleh nak cerita tuan-tuan. Saya ambil contoh. Saya makan ikan syakat. 3 rasa. Sebab banyak rasa. Betul tak? 3 rasa. Awak pun tanya, sedap tak boh? Saya pun kata sedap. Betul tak? Saya boleh cakap tak sedap. Awak pun dengar, oh sedap. Tapi awak boleh rasa tak sedap tu. Awak tak boleh rasa ikan syakat tu rasa macam mana, 3 rasa tu. Betul tak? Yang boleh merasa siapa? Yang makan ikan tu. Sama juga yang selawat ni, awak dah dengar banyak kali dah, perlu selawat banyak, perlu selawat. Tolonglah tuan-tuan, tolong. Hari ni buat. Jangan fikir nak buat. Buat. Biar awak rasa macam mana keadaan selawat. Macam mana orang yang berselawat ni melalui kehidupan dia. Tuan-tuan, selawat ni kalau awak ada hutang 1 juta, awak amal selawat, pasti akan terhapus hutang. Alah awak tak perlu bayar. Allah akan datang macam-macam, tak perlu bayar tu sebab orang akan bayar hutang awak. Banyak dah cerita orang soleh-soleh yang telah diceritakan berkenaan dengan selawat ni, yang mana hutang, bukan setakat hutang, semua benda masalah dalam hidup dia selesai dengan selawat. Itu sebab saya nak bagi tahu, kenapa dalam nak cakap besarnya selawat, kenapa dalam solat wajib, dalam tahiyat akhir kita kena selawat? Kenapa dalam khutbah jemaah mesti kena ada selawat? Kenapa dalam solat jenazah kena ada selawat? Dan Nabi kata, Allah bagi tahu, doa tanpa selawat takkan terbuka. Doa setiap kita kali doa pun kita kena ada selawat daripada depan dan penutup. Nak cakapnya, disebabkan selawatlah pintu langit tu terbuka tuan-tuan. Bayangkan kalau awak dah selawat 1000 kali sehari, pintu langit buka banyak mana? Itu Allah bagi tahu 10 rahmat setiap 1 kali selawat. Satu-satu benda yang Allah suruh hamba dia buat adalah selawat. Yang lain semua Allah tu boleh bagi tahu ganjaran apa ganjaran. Tapi nak cakapnya besarnya selawat. Tapi kita tak buat. Awak buat 10, baguslah 10. 20 sehari, baguslah. Tapi hidup kita adakah memadai untuk benda tu? Sedangkan Nabi 1400 tahun dulu duk sebut-sebut pasal kita, umat akhir zaman, merindui kita. Tapi kita cakap rindu. Time maulud je selawat. Itu pun pergi maulud. Hak tak pergi maulud tengok cerita kat Netflix, tak selawat juga hari maulud pun. Bulan maulud pun tak selawat juga. Betul tak? Cuba kita insah balik. Kalau kita nak hidup kita bagus, Allah tolong hidup kita, banyak benda ni, pastikan kita selawat dulu.